Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya. Tempatnya cantik. Ini glamping UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris Shah. Glamping tuh tempat apa? Glamping tu tempat Glamping lah. glamping. Ini bersama coach kita, coach Danis, Muhammad Danis. Oh, ada toilet juga, boleh. Oh, ini ada ATV juga, guys. Oh, macam lecture lah. Macam lecture lah, dosen. Oi, bro. Macam dosen. Lecture. Dosen. Dosen apa nih? Wah, ini boleh record tak nih? Boleh ya? Daftar ya? Boleh record ke? Boleh je. Okay, thank you. Ceng. Nama tadi? Nama Guntur Putra. Betul. Okey, ini si korang ni. Oh, Ini okay. nama, nanti ni nombor pasport. Alamak, lupa pula. Rajmi Kampung. Jadi ni letak nama air. Dekat dah? Dah tunggu ke? Kan tak ada orang. Ini guys tempatnya. Masuk kelas? Masuk kelas. Oh, kita ada kelas dulu lah. Iya. Ini peserta semua lah. Tak, yang ni dia orang punya JJK. Apa nih? JJK is hostel. Apa? Yang organizer. Oh, IO-nya. Ha? Seorang tu berdua. Seorang-seorang. Boleh lah. Ini yang satu ni. Oke, jadi sebelum apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang baru first time nak try kayak. Betul. Baru first time. Pesan. So, ini anda tahu yang dia datang. Kita orang ada 3 jenis kak. Kita orang ada 3 jenis kayak kat sini. Okey, satu kayak slalom, lepas tu kayak Madesta, lepas tu lagi satu ada kayak Autosport. So, ini adalah kayak yang kita orang guna kat sini. Tapi nanti kalau Encik nak guna, kita orang akan bagi kayak slalom ni lah untuk yang dua orang punya. Okey, lepas tu kita Iya ke? kita ada Senang keselamatan tak? kita orang. Keselamatan kita orang pastikan dekat Encik yang tengah naik boat tak ada handphone, tak ada barang-barang yang peribadi lah. Pastikan kalau bawa jagalah takut jatuh dalam air ke apa, kita orang tak boleh berenang dalam tu nanti. Okey. So nanti kita orang akan sediakan satu jaket. Kita orang ada sediakan PDI untuk Encik dan kakak-kakak untuk pakai nanti dekat atas air nanti. So nanti ada activity yang akan terangkan macam mana nak pegang pedal, macam mana nak naik dekat dalam kayak tu. So nanti dia orang akan terangkan macam mana teknik-teknik yang akan digunakan kalau ada kecemasan, kalau tiba-tiba nak terkonsing ke nak naik atas air, darat balik, nanti dia orang akan terangkan. Okay, so kita orang ada 3 kayuhan tau. Kayuhan ke hadapan, kayuhan ke belakang, lepas tu kayuhan sapuan. So kalau kayuhan ke hadapan tu nak gerak ke depan lah. Kalau kayuhan ke belakang nak reverse. Kalau sapuan tu macam nak buat corner, kita orang buat sapuan tu. Okay. Lepas tu nanti akan ada AJK yang pastikan kayak tu ada yang depan, ada yang belakang. Jadi kalau terbalik nanti reverse lah dulu, bukan ke depan dulu. Okay. So saya rasa itu saja. Yang sejarah ni sejarah kayak lah. Diorang start bila kayak tu diorang diperkenalkan sebagai sukan bila sekarang pun apa tu namanya,
kerajaan dah memperkenalkan kayak sebagai sukan negara. Itu sahaja. Terima kasih. Dia kita pergi ke anatomi kayak, nanti kat sana dia ajar dia nak naik tu dulu. Lepas tu buat Okey. kita kayak baru dia. Alright. Hmm. Boleh? Siapa saya tengah duduk? Kita yang khusus. Oh, ini guys kayaknya. Ini untuk 2 orang ya? Besar juga. Orang nak explain cara teknik asas lah. Teknik asas yang kita perlu tahu sebelum nak turun kayak. First, kita ada cara nak pegang pedal. So ni pedal, dekat pedal ni kita ada bilah dan juga ada ring. Dan juga shaft dia lah. Lepas tu, cara nak pegang dia, mula-mula pastikan pegangan selebar bahu dan kedudukan bilah yang betul. Kedudukan bilah tu yang ni kan nampak macam ni tinggi sikit kan, ke atas. Lepas tu yang dia macam sekop, dia macam mangkuk lah, macam sekop air tu dekat belah kita situ. So pastikan selesa. Lepas tu pastikan 90 degree perpendicular lah dengan kita punya. Boleh ulang tak? Saya tak nampak tadi. Oh sorry. Sorry. Pastikan pastikan dia selesa lah. Kita Okey. punya pegangan tu selesa. Lepas tu 90 degree perpendicular to our tangan lah. Lepas tu kita ada juga yang pertama, teknik yang pertama adalah forward stroke, iaitu kayuhan ke hadapan yang asas lah kan. Macam ni kita nak kayuh untuk ke depan. Okey. Kita masuk kayuh, kita tolak. Tapi kita lebih kepada pergerakan pinggang. Set. Kita nak undur tu basically opposite of nak kayuh ke depan tadi. So tolak ke depan lah kiri ni. Lepas tu sweep tu adalah pusing macam nak pusing tu. Masukkan air. Macam ni. Masukkan tolak. Okey. Tolak macam tu. Lepas tu draw stroke ni macam mana kita nak tarik kayak tu ke sisi apa lasik tu. Macam ni. Kecuk ni. Tarik. Tarik. Faham? Okey, faham. Lepas tu ni Lepas tu teknik nak masuk, mula orang belakang yang masuk dulu, baru orang depan. Nak keluar pula, orang depan yang masuk dulu, baru orang belakang. Dan orang kena tenang. Tak boleh macam dah kita air kan macam tu. Jangan gitu. Tak boleh panik eh? Tak Tak boleh. boleh. Tak boleh. Okey. oh cara masuk. So, orang belakang yang masuk dulu, kedua orang depan yang masuk dulu. Lepas tu nanti dekat platform tu, letak pedal berhampiran dengan korang. Lepas tu orang belakang masuk tu dia pegang macam tu bagi tahan. Lepas tu bawa Kayak tu tak Okey. dia kena baca Yang sekali untuk keselamatan di atas kayak, yang pertama sekali kena pakai jaket keselamatan lah. Jaket keselamatan ni kalau perasan dia ada saiz. So kita kena pilih saiz yang bersesuaian dengan badan kita. Lepas tu ni yang bawah ni kena letak ke atas. Dia Apa ni? clip Oh, yang sorry. bawah belakang tu. ni lalu Masukkan situ. dekat bawah. Okey. Nantilah. Gitu. Lepas tu yang kedua kita kena pegang pedal ni dengan betul. Pedal dia tak boleh sentuh yang ni. Kalau kita nak kacapkan dia, mesti atas kita punya kasut macam tu. Lepas tu macam biasa kena timbangkan badan waktu dekat dalam kayak. So kalau ada bunyi whistle tu kena patuh. Dan last sekali ni lah perhatikan cuaca dan juga keadaan air. Okey. Itu sahaja. Saya dengan Jiwa akan tunjukkan cara masuk dengan cara keluar dengan kita kan. Okey ni guys, cara masuk. Cara masuk Kayak kan dua orang. belakang dia yang masuk. Ha? So, orang yang depan akan pegang kayak untuk orang yang belakang masuk. So Ni bahagian belakang. ini bahagian belakang. Macam mana nak tahu dia belakang atau depan? Dekat belakang dia akan ada benda ni. Oh, okey. Seperti ni. So kan orang depan dah pegang. So kita akan masuk menggunakan kaki kiri dulu. Masuk. Barulah orang depan akan masuk. Untuk keluar pula, sama orang belakang dulu yang keluar. Lepas tu keluar, bangun, duduk dulu atas ni, baru boleh keluar. Okey.
Kalau tak, nanti kalau terus keluar macam tu, nanti kayak akan hilang imbangan. Okey. Dah ready nak turun? Boleh? Tak ada stretching atau apa ke? Dekat bawah. Kat bawah? Okey. Okay, jom. Okay guys, kita langsung turun. Nanti stretching di bawah, pemanasannya di bawah. Tapi ni okey tak ni? Atau terlalu kencang ya? Okey lah tu. Okey siap. Sinilah, tunggu situ lah tepi. Bantu recordkan. Bantu recordkan gua ni. Okey guys, kita lepas mic dulu lah. Pagi. So, boleh panggil saya Sean. So sebelum masuk kayak beritahu sikit tentang perkara keselamatan kayak lah. So masa dalam kayak, pastikan ni FD jangan buka. Okey. Kalau ketat ataupun longgar, naik angkat pedal. Kita panggil pedal, naik angkat ataupun panggil facilities yang dekat air tu untuk check PDF korang. Lepas tu kawasan kayak hanya dekat area sini je yang orang boleh nampak, tak boleh lepas jambatan tu dan tak boleh pergi sampai laluan sana. Sana Okay, ada faham. satu laluan. So larang pergilah. Lepas tu jangan juga dekat dengan pokok-pokok sana sebab tak pasti ada haiwan lain dekat sana. Okay, itu saja daripada saya. So sebelum tu kita buat stretching sikit lah. Warm up. Ni dah jelas kah? Okey, baik. Boleh Turun tak? Turun tak? ya kalau yang Hah? saya untuk belakang. Depan akan kawal arah ini. Dapat tu lah. Mereka turun tak? Tak. Aku susah. Ya. Ya ampun. Oh, ngam lah tu. Ada pedal hitam ada tak? Oh yang saya suka rehat. Siapa? Ni tu rehat.
Naik sini mana? Di mana yang perempuan tu? Up, up. Masa air pula eh. Okey teman-teman, sudah selesai kayaknya dan menyenangkan juga. Tapi kita coba yang 2 orang. Saya belum pernah yang 1 orang, tapi karena cuaca panas juga jadi kita selesaikan separuh. Tanya-tanya je bang, tanya-tanya. Okey. Okey. Marina, Ni. bagi spontan. Nama siapa bang? Okey, nama saya Nabil. Dulu yang saya Nabil. Ni kayak ni dia ada apa? Bukan setiap hari ke atau macam mana? Okey, sebenarnya hari ni kita ada program Carnival Co. Jadi semua pelajar yang ambil subjek Co dalam semester ni kena buat satu program. So kami ni as a student kayak, kami kena buat satu program yang berkenaan dengan kayak. So jadi kami pilih untuk buat klinik kayak dan ni hari ni programnya. Hari ini orang luar boleh ikut lah. Boleh. Memang kita open untuk semua hari ni, untuk komuniti dan pelajar semua. Okay. Tapi kalau ada orang luar, contoh macam orang mana-mana lah. Okey, kalau contoh orang komuniti, orang Tanjung Malaysia setempat kan nak main kayak dekat atas UPSI ni, sebenarnya boleh terus kepada pusat kurikulum dalam bawah unit Aurora. Dia yang jaga UPSI Adventure Park ni. Kalau nak tahu sebenarnya kawasan ni adalah kawasan UPSI Adventure Park. Ada glamping, ada campsite dan dekat dalam campsite tu pun ada abseiling, flying fox. Kat situ lah. Ke mereka lah. Memang dia ambil klien. Memang dia consult orang lah untuk buat semua ni. Tapi ada fee-nya atau? Ada fee. Ada fee. Saya tak pasti tapi memang ada bayaran. Memang Terus ada. hari ni percuma. Percuma, memang percuma untuk semua orang. Apa ada ini acara yang sama macam ni di lain hari atau akan diadakan lagi? Mungkin untuk subjek ikhtisas mungkin ada buat. Subjek ikhtisas ada buat kan? Selalu subjek ikhtisas dia ada buat klinik dengan macam panggil apa? Yang sekali 40 kilo, 50 kilo punya kayak panggil apa? Ekspedisi, dia panggil ekspedisi. Mungkin next Carnival kita buat lagi. Macam mana orang boleh tahu ada informasi nak kayak macam ni? Boleh jumpa dekat mana? Boleh follow ni lah, Instagram atau Facebook, Telegram Pusat Kurikulum. Selalu dia akan buat hebahan tentang Carnival Co. Okey. Okey, itu saja bang. Thank you. Sama-sama. Wah, mantap. Ni semua atlet kayak atau tak ada? Student ambil subjek kayak. Subjek kayak? Tapi kalau kat sini, ni sebenarnya tempat rekreasi. Ha? Kalau untuk atlet, dia training dekat sana, dekat Oh. kat Tasik Marina. Atlet ni nanti boleh jadi atlet nasional ke atau? Yang ni lah. Tapi kebanyakan sana ada nationalnya kan? Nationalnya ada. Nasional ada. Tu dia ni. Ada seorang. Saya bapa lah. 2-3 orang lah. Ada 2 orang lah. Kat sana, dia selalu training kat sana. Sebab sana yang memang spek untuk kan lah. Oh, Ni okey. untuk rekreasi. Rekreasi je. Okey. Kat sana dia ada lane, by lane. Okey, faham. Dia national athlete tu. Kawan aman. Hari-hari nonton Bobo Boy. Kalau ambil nombor dia. Boleh. Dekat situ. Boleh ni nampak background Banjaran. Tapi dek mana? Bukti aku pergi kayak. Tu budak fakulti tu. Pakai baju outside lah. Kalau kau dah rasa dia Okey guys, kita ambil gambar dulu. dah lah sini dia. Situ je. Jangan jauh-jauh. Langkawi lah. Ya sini kat ujung. Kan? Ini Nampak ni Banjaran. Ni bang Banjaran, sebelah sana dah Kelantan tau. Banjaran. Faham. Faham. Okey. Betul lah. Faham. Oh ya? Bukit tu.
Duduk Sungai Besar? Oh sini Ah, sini je. Dekat je. Okay, thank you. Mana? Itu ke gunungnya? Ke bukan? Gunung Pahang. Jalan Titi Wangsa. Boleh. Boleh. Itu Titi Wangsa tu. Oh, tapi kalau ada contoh macam orang yang nak kursus dengan Memang pusat kurikulum lepas ni dia akan ada buat kursus pendek. kursus pendek je. Untuk Bukannya kursus macam sampai mahir macam tu, sampai pandai. ada juga. selalu nak kita panggil dia kayak setawan status seperti ni. Tapi Oh, okey. permulaan dia dengan kayak setawan. Oh, kayak setawan. Apa tu kayak setawan? Dia level 1 lah kira macam. Oh, okey. Dia ada level-level dia. Okey, Paling faham. nombor 3 So tu paling expert kiranya lah. kalau ada macam saya ada kayak setawan. Kira macam certified memang awak ni dah kira dah pandai lah. Bukan Okey, tak, faham. dah pandai lah. Boleh berkayak lah. Boleh berkayak lah. Okay, jom gambar dulu. Contoh, sekejap, saya ada soalan. Kalau ada organisasi nak datang untuk team building, boleh ke? Kat sini. Tu Aurora. Aurora. Memang terus Nanti- kontak Tapi kayak boleh ke? Dia ada apa je? Dia ada rafting ada. Tak apa nanti Kayak ada. aku kontak si Audi. Audi anak Cikgu Muhammad. Tak kenal. Oh ya tu orang Sungai Besar. Ha. Besar. Oh yang kampung kau lah. Hmm. Okay. Akak kerja ni? Ada kerja. Sungai Besar. Asal besar. Tapi memang kita selalu klien kita pun memang Banyak. buat team building. Ni lah cik. Yelah, Dr. betul Omar lah bawa. orang tua-tua boleh ke? Boleh. Memang boleh. Tu glamping ada tu. Orang tu umur berapa? 80 ke? Tak ada. Tak ada. Tu glamping ada tu. Okey lah tu. Kalau nak duduk asrama memang tak lah. Jom kita gambar jom. Okey. Abang tengah kita orang duduk. Menghadap tu ya. Apalah, korang je lah. Kita atlet ya. Bukan atlet, tak payah tengok ni sekarang. Masuk. Masuk. Jom masuk. Masuk. Dapat lagi. Aku tahu muka aku tak nampak je. Sabar kakak ni. Lainnya ni yang mahal ni. Okay, kalau akak kalau betul akak nak ni nak buat Tanya dulu. Sebab nanti ada yang setuju, ada yang tak setuju. Cik Fuad, Cik Fuad selalu ambil ni. Ambil yang selalu ambil Ambil gambar. bahagian yang Boleh mana? Oh tu. Itu memang bahagian yang menguruskannya klien sini. Guys, itu aja guys. Nanti kalau ada kesempatan mungkin kita 6 bulan sebelum atau coba lagi tahun sebelum. kayak ini. Selalunya lah. Jadi tapi kalau penginapannya glamping tu lah. Glamping boleh, school suit boleh. Dalam kelas Tak boleh. kalau orang dewasa macam kita kan. Tapi kalau budak-budak sekolah dia orang selalu ni camping dekat dalam campsite ni. Nanti boleh buat pusing-pusing dalam ni tengok dalam. Review. Apa ni? Jom. Boleh review sekejap lagi. Oh. Okey, Okey, terima kasih. Thank you. Terima kasih bang. Sama-sama. Sampai jumpa. Bye. Yang lain. Tadi kata ada orang. Oke, terima kasih. Terima kasih, bye. Coach, panggil coach atau? Oke bang, terima kasih. Hati-hati balik. Oke. Enggak lah. Oke, itu dia. Kesempatan yang sangat menarik. Kau nak interview? Mana, Sophie? Dosen. Ini acaranya cuma sebentar tapi cukup menyenangkan. Boleh, TV kena naik ke? Dia kat mana? Kita juga boleh coba TV katanya. Tapi Betul. 2%.
Ya. Dosen apa bang? Dosen kayak. Dosen kayak. Dosen kayak. Oh, dia Atlet speaker. lah. Atlet. Atlet lah, dulu atlet kayak. Oh. Sekarang? Sekarang mengajar. Mengajar Mengajar untuk orang jadi atlet. Oh. Okey. Okey. Steady. Okey kayu. Steady. Menyenangkan. Banyak lagi dekat sana padang Oh, kawasan ya. dia. Banyak lagi Apa je yang boleh kita coba sebetulnya kalau duduk singgah sini lah? Selain kayak. Kalau selain kayak kita ada ATV tu. ATV. Kita buka ATV. Campsite. Campsite. Campsite belakang. Oh, okey. Belakang ni. Tu kalau kat sana. Ha? Tasik depan sana tu. Ha? Tu untuk atlet. Panjat tebing apa namanya? Like Walking. climbing. Ha. Ada juga. Ada. Kayak Kat UAP. Belakang sana. Boleh track. Ada tak ada. Tadi kata ada apa? Terjun payung ya? Apa parachute kat tu kan. Parachute tu di mana? Maksudnya naik gunung terus Dia turun tak ke dia bawah? naik aeroplane. Oh, Kapal terbang. Sudah terjun daripada kapal terbang tu. itu siapa punya? UPSI punya? Dia tak, itu polisnya PJRM punya. Dia Oh. squad khas lah. Squad khas. Latihan lah, maksudnya training di situ atau Pertunjukan. Dia pertunjukan? pertunjukan. Oh, okey. Demonstration. Tak pergi awal lagi. Kalau pergi awal boleh tengok. Dia orang pun baru sampai. Sini baru sampai. Nanti ada lagi dekat padang kawat pergi lah. Ada banyak pameran. Pameran je lah. Ada aktiviti kat lah. Tapi ni ada ini tak yang perahu naga tu? Ha. kat sana. Ada juga. Kat Tasik Marina. Tapi tak ada yang Tapi tak silap. Tak ajar ni. Dia kebun. Okey. Tak. Dia kebun tak ada. Tutup. Kat Selaka kat sana dia orang ada buat shooting tu. Shooting kat Akasia. Tiga. syuting film ke? Shooting filem. Boleh jadi aktor. Kalau tahu extra. Ekstra kan lalu je kan situ Belakang lah. Boleh. Nampak tu? Tu lah tengok. Trend nak pergi tengok. Mana tahu dia suruh masuk. Tak apalah nanti lain kali. Hati baru je yang Hati-hati yang tak kesal. Okay, itu dia teman-teman acara kayaknya. Sekejap, ini memang satu sesi 1 jam ikat sebab tu. Hah? Boleh, sebenarnya tadi pun lama-lama boleh tapi macam dah panas pula. Banyak kan nanti kata 26 orang kan 16 orang. Pagi tadi 16 orang. Petang nanti 26 orang. Ambil sesi yang petang tu lah yang dah sejuk. Padang kawat. Ada kawat situ. Oke, kita pergi ke mana-mana aja yang menyenangkan, yang mengasyikkan. Tempat makan. Kalau padang kawat? Padang kawat. Tentara. Pameran. Pameran lah, boleh lah pameran. Pameran dulu lah. Lapar baru kita makan. Aduh panas. Aduh panas. Panas guys. Ya Allah.